Korang kenal tak Syaikul dan Sumayyah? Mereka ni anak kepada pelakon cantik dan berbakat Puteri Sarah. Walaupun membesar dalam keluarga selebriti, Puteri Sarah ada satu prinsip yang sangat jelas tau. Dia tak terlalu selesa kalau anak-anak masuk dunia hiburan sejak kecil. Kenapa? Sebab bagi Puteri Sarah, pelajaran adalah nombor 1. Walaupun dunia lakonan nampak seronok dan glamour, ia juga ada tekanan dan cabaran. Jadi, dia nak Syaikul dan Sumayyah ni fokus belajar dulu tanpa gangguan kamera dan perhatian orang ramai. Puteri Sarah juga ada impian besar untuk anak-anak dia. Dia harap Sumayyah ni jadi doktor dan Syaikul pula jadi seorang jurutera. Kejayaan ni bukan sahaja hebat, tapi boleh bantu ramai orang dan beri manfaat kepada masyarakat. Cerita ni ajar kita satu benda yang penting. Tak kira siapa ibu bapa kita, ilmu dan usaha tetap paling utama. Kalau kita rajin belajar dan tak mudah putus asa, setiap impian boleh jadi kenyataan. Jadi korang teruskan belajar sungguh-sungguh tau. Pastikan mak ayah kita bangga.